Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan pada petikan 1. Dengar petikan berita berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Petikan 1. Berita Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023. Langkawi. Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023 523 dianggap sebagai terbesar dalam sejarah penganjurannya. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, 5 edisi ke-16 ini amat dinantikan ramai pihak memandangkan kali terakhir diadakan pada tahun 2019. Sebanyak 525 pempamer yang mewakili 140 syarikat dari seluruh dunia terlibat dalam penganjuran di samping melibatkan penyertaan pasukan aerobatik terkemuka dunia yang terdiri daripada Indonesia, China, Korea Selatan, Emirat Arab Bersatu dan Rusia. Beberapa segmen baharu diperkenalkan dalam 523, antaranya ialah segmen perlumbaan drone, segmen teknologi angkasa, forum Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Penerbangan dan segmen kerjaya. Seterusnya, pameran udara disertai 119 pesawat yang menyertai pameran statik dan aerobatik selain 40 kapal tentera laut dari dalam dan luar negara, katanya pada sidang media selepas meninjau persiapan segmen maritim di Resort World Langkawi di sini hari ini. Terdahulu, Menteri Pertahanan tiba di pusat pameran antarabangsa Mahsuri pada pukul 10 pagi bagi meninjau tempat gerai pameran segmen aeroangkasa diadakan. Muhammad berkata, 523 juga bakal menyaksikan beberapa memorandum persefahaman ditandatangani untuk kedua-dua sektor pertahanan dan komersial bernilai mencecah RM18 bilion. Bagi Kementerian Pertahanan sahaja, memorandum persefahaman yang bernilai RM10 bilion telah ditandatangani dan selebihnya membabitkan kementerian-kementerian lain. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Dengar petikan berita sekali lagi dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Petikan 1. Berita Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023.
Langkawi. Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023 523 dianggap sebagai terbesar dalam sejarah penganjurannya. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, 5 edisi ke-16 ini amat dinantikan ramai pihak memandangkan kali terakhir diadakan pada tahun 2019. Sebanyak 525 pempamer yang mewakili 140 syarikat dari seluruh dunia terlibat dalam penganjuran di samping melibatkan penyertaan pasukan aerobatik terkemuka dunia yang terdiri daripada Indonesia, China, Korea Selatan, Emirat Arab Bersatu dan Rusia. Beberapa segmen baharu diperkenalkan dalam 523, antaranya ialah segmen perlumbaan drone, segmen teknologi angkasa, forum Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Penerbangan dan segmen kerjaya. Seterusnya, pameran udara disertai 119 pesawat yang menyertai pameran statik dan aerobatik selain 40 kapal tentera laut dari dalam dan luar negara, katanya pada sidang media selepas meninjau persiapan segmen maritim di Resort World Langkawi di sini hari ini. Terdahulu, Menteri Pertahanan tiba di pusat pameran antarabangsa Mahsuri pada pukul 10 pagi bagi meninjau tempat gerai pameran segmen aeroangkasa diadakan. Muhammad berkata, 523 juga bakal menyaksikan beberapa memorandum persefahaman ditandatangani untuk kedua-dua sektor pertahanan dan komersial bernilai mencecah RM18 bilion. Bagi Kementerian Pertahanan sahaja, memorandum persefahaman yang bernilai RM10 bilion telah ditandatangani dan selebihnya membabitkan kementerian-kementerian lain. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan.